Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wajib nepegah hati katanya untuk taubat, dikarenakan dua hal yang paling penting pada taubat itu. Yang pertama, li taqati ala taatillah, mangatna kekuatan, mangatna kemampuan bagi katanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taat itu adalah salah satu bahagian permintaan Allah kepada katanya hamba. Sekian banyak yang katanya terima rahmat dan nikmat, haik tabiling. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Menyogata rencana tanya bilang dumna rahmat Allah haik tabiling. Dumnan le rahmat Allah yang kena beri kepada katanya hamba. Allah hanya meminta dua kepada katanya. Yang pertama, syukrihi, bersyukur. Yang kedua, khidmatihi, ya khidmah. Itulah yang kita artikan dengan ibadah kepada Allah.